pegang di tempat duduk masing-masing. Saya bagi masa 1 minit. Okey, dah siap. Bolehkah kita membuang sampah sesuka hati kita? Jadi tolong jaga sampah masing-masing. Letakkan di atas meja dahulu. Kemudian bila nak balik baru masukkan ke dalam tong sampah. Faham ke tak faham? Faham. Faham ke tak faham? Faham. Okey. Tuan Ajam. Kelas, ya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kehadiran pada hari ini seramai 34 orang. Semua hadir. Seorang pergi moral. Minta kebenaran menjalankan tugas yang lain, Tuan. Menjalankan tugas. Terima kasih.